Barat, RTM dengan Usaha Islamic Relief Malaysia IRM menubuhkan tabung gempa bumi satu Malaysia untuk Asia bertindak atas hubungan keluarga Malaysia-Indonesia. Rakyat Malaysia dialu-alukan menghulur sumbangan. Derma akan disalurkan terus kepada ribuan mangsa gempa yang kini amat memerlukan bantuan segera. Kerjasama RTM bersama Islamic Relief Malaysia dengan sokongan Kementerian Luar merupakan antara usaha mewakili kerajaan Malaysia menyalurkan bantuan secara berterusan sehingga keadaan pulih. Selain wang tunai, bantuan termasuk bekalan perubatan dan keperluan harian. Majlis pelancaran tabung berkenaan disempurnakan di Pusat Media Rasmi Pilihan Raya Kecil Dun Bagan Pinang. Mewakili RTM ialah Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, manakala IRM diwakili Muhammad Ramzan Mansor. IRM yang berpengalaman luas dalam usaha kemanusiaan di seluruh dunia diyakini mampu melaksanakan bantuan berkenaan. Ketika ini, 88 petugas dan sukarelawan pertubuhan itu berada di Padang bagi memastikan kelicinan proses bantuan. Ini merupakan pendekatan penyiaran bagi pihak kerajaan Malaysia dan pada masa yang sama ini merupakan sumbangan khidmat yang diberi oleh IRM berterusan seperti mana ia telah mencatatkan rekodnya dari segi bantuan kemanusiaan semasa kecemasan, kecederaan atau malapetaka bumi, perkelilingan alam dan sebagainya. Sebarang bantuan wang tunai atau cek boleh disalurkan ke dalam akaun Maybank atau CIMB seperti yang tertera. Sebagai simbolik bantuan, RTM menyampaikan sumbangan sejumlah RM10,000 bagi tabung itu. Menurut Datuk Seri Utama Dr. Rais, bantuan itu akan digunakan untuk bencana-bencana lain pada masa akan datang. Justru itu bagi memastikan orang ramai yakin dengan saluran bantuan berkenaan, beliau mencadangkan agar RTM mewujudkan tabung yang dikendalikannya sendiri bersama kementerian. Beliau akan memajukan cadangan itu kepada Perdana Menteri dalam mesyuarat Kabinet minggu depan. Laporan itu tadi mengakhiri Berita Nasional 12.30 malam. Banyak lagi rancangan menarik akan menyusul selepas ini, jadi teruskan bersama TV1 saluran informasi. Salam satu Malaysia, kita jumpa lagi.